Selamat datang ke Podcast Ulas. Hari ini kita nak bedah siasat satu topik yang saya rasa semua orang pernah lalui. Apa nak buat lepas SPM? Fasa yang pening, keliru tu kan? Misi kita kali ni, kita nak cuba fahamkan satu anjakan besar yang tengah berlaku dalam landscape pendidikan tinggi kita di Malaysia. Dulu, kalau sebut institusi pengajian tinggi swasta, IPTS, mesti orang akan anggap Itu pilihan kedua. pilihan nombor 2 ataupun plan B lah kiranya. Tepat. Tapi semua-semua yang kita ada ni, dia macam nak cerita benda yang lain. Bahawa IPTS sekarang ni bukan lagi sekadar plan B, tapi satu pilihan strategik yang setaraf. Malah mungkin lebih bijak untuk sesetengah orang. Apa yang menarik bagi saya ialah bagaimana naratif lama tu yang mesti masuk universiti awam baru berjaya. Ia sedang dipecahkan oleh realiti ekonomi dan apa yang industri perlukan sekarang. Ini bukan lagi soal persepsi doh. Sumber-sumber ni bila kita kaji, ia tunjuk satu perubahan fundamental dalam cara kita patut berfikir. Okey, jom kita mula dengan yang paling asas. Laluan tradisional yang semua orang idamkan. Lepas SPM, matlamat utama, impian mak ayah, dapat tempat di IPTA melalui UPU online, macam tiket emas lah kan? Betul, ia memang tiket emas. Tapi, ia juga satu laluan yang sangat sesak dan kompetitif. Sistem UPU ni guna formula meritokrasi. 90% akademik, 10% lagi co-curriculum. Oh, 90-10. Ya, jadi untuk kursus-kursus kritikal, macam perubatan, kejuruteraan, persaingan dia, macam nak masuk lubang jarung. Markah merit tu pun bukan sekadar kira berapa A kita dapat. Dia ada pengiraan spesifik. Dia tengok grade subjek tertentu. Maknanya kalau nak mohon kejuruteraan, fizik kena kuat lah. Kena kuat. Kalau tak, memang susah nak lepas. Dan di sinilah munculnya satu risiko yang salah satu sumber kita panggil program lelong. Dengan nama pun dah seram. Program lelong. Ini berlaku bila pelajar dah terdesak sangat nak masuk IPTA. Jadi diterima apa saja tawaran kursus yang UPU bagi. Walaupun kursus tu langsung tak kena dengan jiwa dia. Tepat sekali. Macam satu kemenangan palsu kan? Kemenangan palsu. Dapat masuk IPTA, ya, tapi terperangkap dalam bidang yang mungkin tak ada minat. Kesannya sangat besar. Bukan setakat hilang motivasi atau berhenti separuh jalan. Bayangkan, ada yang berjaya habiskan pengajian, tapi tamat dengan segulung ijazah yang prospek kerjanya sangat terhad. Macam contoh dalam artikel tu, ijazah sains perkayuan. Ya, bukan nak kata bidang tu tak bagus. Tapi soalannya, adakah itu yang pelajar tu betul-betul nak? Atau dia cuma ambil sebab itu je yang dia dapat? Saya boleh bayangkan situasi ni. Seorang pelajar, minat dia seni digital, tapi sebab nak masuk IPTA, dia terima tawaran tu. 4 tahun hidup dia belajar benda yang dia tak boleh hadam. Kesannya bukan cuma pada kerjaya dia, tapi pada mental dia. Dan ia bukan saja membazirkan potensi pelajar tu. Ia juga membazirkan sumber awam yang membiayai pengajian dia. Jadi kerugiannya di banyak peringkat. Okey, jadi bila laluan tradisional ni ada banyak jerangkap samar, di sinilah IPTS muncul. Bukan lagi sebagai alternatif tapi pilihan strategik. Dulu orang kata tak dapat IPTA, pergilah swasta. Sekarang nampaknya ramai yang terus tuju ke IPTS. Sumber kita sebut nama-nama macam Taylor's, Sunway, APU. Ya, mereka dilihat sebagai peneraju dalam melahirkan graduan yang sedia untuk masa depan. Sedia untuk masa depan. Apa maksudnya tu sebenarnya? Kuncinya, IPTS ni seringkali lebih tangkas, lebih lincah. Mereka tak terikat sangat dengan birokrasi yang mungkin melambatkan perubahan kurikulum. Jadi bila pasaran kerja berubah, Mereka boleh ubah silibus dengan cepat. tepat, sumber kita tunjuk, ekonomi Malaysia menjelang 2026 sangat perlukan kemahiran dalam teknologi digital, AI, analitik data, ESG. IPTS yang bagus, cepat-cepat serap elemen ni dalam program mereka. Tapi soalan saya, adakah pantas tu sentiasa bermakna berkualiti? Sebab ada persepsi luar sana yang kata sesetengah IPTS ni macam kilang sijil. Kejar kuantiti tapi kualiti diragui. Soalan yang sangat bagus. Dan ini yang membezakan antara IPTS cemerlang dengan yang biasa-biasa. IPTS yang berkualiti, mereka pantas sebab mereka dengar terus dari industri. Ini macam satu open secret lah.
Ramai pakar industri yang dah berpuluh tahun pengalaman, mereka beralih kerjaya jadi pensyarah di IPTS. Oh, jadi mereka bawa pengalaman sebenar dari luar terus masuk bilik kuliah. Ya, betul. Pelajar tak belajar teori semata-mata. Mereka belajar dari orang yang pernah buat kerja itu sendiri. Mereka dapat insider knowledge. Tepat. Pensyarah macam ni tahu apa yang majikan cari, apa kemahiran yang graduan baru selalu kurang. Dan dia tahu trend terkini yang belum masuk buku teks lagi. Ya, sumber kita ada bagi satu contoh menarik. Di College Teknologi Antarabangsa Cybernetics atau KTAC, salah seorang pensyarah AI mereka, Sesha, dia juga seorang jurulatih AI yang aktif bagi latihan pada sektor kerajaan dan swasta. Wah, maknanya dia bukan sekadar mengajar teori. Dia memang praktiskan benda tu setiap hari. Bayangkan nilai yang belajar dapat. Belajar dari orang yang sedang buat, bukan yang pernah buat. Okey, jom kita guna KTAC ni sebagai model sekejap. Sumber kita sebut ia ditubuhkan tahun 1997 dan lahirkan lebih 30,000 graduan. Falsafah mereka pendidikan mampu milik, berorientasikan kemahiran industri. Mereka tawarkan, contohnya, diploma pengurusan logistik. Adakah ini satu corak yang kita nampak di IPTS lain yang berjaya? Ya, ini contoh terbaik. IPTS yang cemerlang, dia tak tawar kursus generik. Mereka tengok data pasaran, macam laporan MyCall tu, dan mereka cipta program yang sangat spesifik untuk isi jurang kemahiran. Jadi kita akan nampak diploma logistik, pengurusan penerbangan, multimedia kreatif, pendidikan awal kanak-kanak. Ya, ini bukan program rawak. Setiap satunya adalah jawapan terus kepada kekurangan tenaga kerja dalam negara. Industri. Bila kita nampak jentera ECRL tu, itu adalah ribuan peluang pekerjaan masa depan. Untuk graduan logistik, pengurusan rantaian bekalan. Dapat sekali. IPTS yang bijak, dia nampak peluang ni dan cipta program untuknya. Sama juga macam diploma pendidikan awal kanak-kanak. Ada kajian tunjuk Malaysia sangat kurang pendidik awal kanak-kanak yang bertauliah. Jadi pasarannya dah tersedia. Dah tersedia. Graduan dari bidang ni sangat diperlukan. Selain kurikulum, sumber kita juga tekan pasal latihan amali. KTAC contohnya ada makmal dapur ikut standard industri dan pelajar wajib buat latihan industri 6 bulan. Nampak macam standard, tapi betapa pentingnya benda ni. Ia adalah pembeza utama. Sangat-sangat penting. 6 bulan pengalaman praktikal tu, ia membina keyakinan dan kemahiran insaniah. Komunikasi, kerja berpasukan. Ya, semua tu. Benda yang tak boleh diajar dalam bilik kuliah. Jadi, bila graduan ni pergi temu duga, dia bukan cerita pasal projek akademik. Dia boleh cerita pengalaman sebenar. Saya pernah uruskan inventory, saya pernah berurusan dengan pelanggan. Majikan mesti lebih hargai benda-benda macam tu. Jauh lebih hargai. Semua ni kedengaran sangat ideal. Program relevan, pensyarah dari industri, latihan amali. Tapi saya dah boleh agak apa yang bermain di fikiran pendengar kita sekarang. Mesti mahal kan? Itu dia. Tembok paling tinggi yang orang selalu sebut pasal IPTS. Kos. Tapi sumber yang kita ada ni, dia tunjuk realiti yang mungkin berbeza. Okey, macam mana tu? Faktor penyama yang paling penting ialah PTPTN. Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional. Pinjaman ni terbuka untuk pelajar IPTA dan juga IPTS. Kuncinya cuma satu. Kuncinya, kursus tu mesti dapat akreditasi penuh daripada MQA, Agensi Kelayakan Malaysia. Boleh terangkan sikit kenapa MQA ni penting? Selalu kita dengar tapi tak semua faham. MQA ni macam cop jaminan kualiti daripada kerajaan. Ia sahkan program tu memenuhi standard kebangsaan. Dari segi kurikulum, pensyarah, kemudahan. Jadi, selagi ada cop MQA, PTPTN tak bezakan antara awam atau swasta. Maknanya akses kepada pembiayaan tu dah sama rata lah. Sama rata. Ia bukan lagi jadi faktor penentu utama. Dan bahagian PTPTN ni saya rasa akan kejutkan ramai orang. Selalu kita dengar PTPTN ni untuk golongan B40 saja. Mitos tu memang kena pecahkan. Struktur pinjaman PTPTN direka untuk jadi inklusif. Kalau anda penerima STR, sumbangan tunai rahmah, anda layak dapat pinjaman maksimum. Okey. Kalau pendapatan isi rumah keluarga bawah RM8,000, anda boleh dapat 75% pinjaman. Itu dah cover kebanyakan M40. Betul. Dan yang paling penting, walaupun pendapatan isi rumah lebih RM8,000, dalam kumpulan T20 pun, Ya? anda masih layak dapat pinjaman 50%. Wah, yang ni saya rasa tak ramai tahu. Mesejnya jelas.
PTPTN direka untuk membuka akses, bukan untuk hadkan. Tambahan pula, sumber kita ada sebut pasal KWSP kan? Ya, akaun 2 KWSP. Ibu bapa boleh guna simpanan tu untuk biayai yuran pengajian anak-anak. Jadi ada banyak lapisan sokongan kewangan. Dan ada satu lagi insentif yang sangat-sangat menarik. Yang mana satu tu? Pengecualian bayaran balik. Sumber ni kata kalau dapat ijazah sarjana muda kelas pertama, pinjaman PTPTN boleh jadi biasiswa penuh. Betul ke ni? Maksudnya, hutang clear terus? Betul, 100%. Dan ini terpakai untuk graduan IPTS juga. Ini satu game changer. Ya, memang. Selagi universiti dan kursus tu diakreditasi, tak kira awam atau swasta. Kalau anda tamat dengan kepujian kelas pertama, anda boleh mohon untuk tukar pinjaman tu jadi biasiswa. Ia ganjaran untuk kecemerlangan akademik, tak kira di mana anda belajar. Ini menghubungkan semua titik lah. Kalau kewangan bukan lagi halangan utama, pelajar sekarang ada lebih banyak kebebasan untuk memilih. Dan salah satu faktor yang sumber kita sentuh ialah flexibility. Ya, flexibility ni sangat kritikal, terutamanya dalam ekonomi sekarang. Satu ulasan pengguna KTAC yang kita rujuk, dia tekankan macam mana program mereka direka untuk golongan yang dah bekerja. Maksudnya pembelajaran jarak jauh atau ODL. ODL, kelas hujung minggu, jadual fleksibel, ia membolehkan pembelajaran sambil bekerja. Ramai anak muda sekarang kan perlu bantu keluarga, sara diri sendiri. Jadi flexibility ni bukan lagi satu kemewahan, ia satu keperluan. Tepat. Dan dengan bekerja sambil belajar, mereka dapat dua benda serentak. Kelayakan akademik dan pengalaman kerja yang berterusan. Ya, bila mereka tamat pengajian, resume mereka jauh lebih mantap berbanding graduan biasa. Dan ini membawa kita kembali kepada kepentingan membuat pilihan yang betul dari awal. Sumber kita ada sebut tentang pentaksiran psikometrik, PPSI oleh KPM yang guna model RIASC. Boleh anda jelaskan sikit apa itu RIASC? Boleh. RIASC ni satu alat untuk bantu pelajar kenal personaliti kerjaya mereka. Ia akronim untuk realistic, investigative, artistic, social, enterprising dan conventional. Secara asasnya, ia cuba padankan minat dan personaliti semula jadi anda dengan jenis pekerjaan yang sesuai. Dan ini sangat kritikal. Memilih kursus ni macam pilih kasut untuk lari maraton. Kalau anda pilih kasut yang salah saiz semata-mata sebab jenama dia terkenal, anda mungkin tak akan sampai ke garisan penamat. Atau sampai, tapi dalam kesakitan. Lebih baik pilih kasut yang betul-betul padan dengan kaki anda, walaupun jenama kurang popular. Faham? Jadi, kalau profil RIASC anda tunjuk anda seorang yang artistik, tapi tawaran UPU yang dapat adalah dalam bidang perhutanan, itu adalah percanggahan yang sangat besar. Jadi, dalam senario tu, mungkin lebih strategik untuk tolak tawaran IPT itu dan cari program diploma multimedia kreatif di IPTS yang betul-betul kena dengan jiwa. Tepat sekali, kerana di situlah potensi sebenar anda akan berkembang. Memilih IPTS yang tawarkan kursus khusus yang anda minati, yang ada permintaan tinggi, yang diajar oleh orang industri dan boleh dibiayai oleh PTPTN, itu bukan lagi pilihan kedua. Itu adalah satu keputusan pelaburan yang sangat bijak. Jadi, selepas kita bedah semua sumber ni, apa rumusan besarnya? Nampaknya, membuat keputusan lepas SPM ni bukan lagi satu perlumbaan linear untuk dapat tiket emas ke IPTA. Ia dah jadi lebih kompleks, tapi dalam masa yang sama, ia beri lebih banyak kuasa kepada pelajar untuk reka masa depan mereka sendiri. Betul. Landscape-nya dah berubah secara fundamental. Dengan sokongan kewangan macam PTPTN yang merapatkan jurang kos dan fokus IPTS pada kemahiran relevan, padang permainan kini lebih seimbang. Institusi seperti KTAC yang kita bincangkan tadi hanyalah satu contoh. Contoh bagaimana pendidikan berkualiti yang berfokuskan ke boleh pasaran kini boleh diakses oleh lebih ramai orang. Jadi, untuk anda yang sedang mendengar, kami tinggalkan satu soalan untuk difikirkan. Sekiranya metrik kejayaan bukan lagi di mana anda belajar, tetapi sejauh mana persediaan anda untuk dunia pekerjaan yang sebenar, bagaimanakah ini akan mengubah cara anda menyusun senarai 12 pilihan UPU anda? Ataupun, adakah ia akan mendorong anda untuk mula meneroka pilihan-pilihan di IPTS yang mungkin jauh lebih sejajar dengan personaliti dan cita-cita sebenar anda?